Kalau kau pernah masuk ke hutan, kau akan rasa ada masanya hutan itu akan terasa terlalu sepi. Seperti ada seseorang yang mematikan kau. Aku dah biasa dah memburu dari muda sampai ke tua. Tapi malam tu lain. Malam tu aku hampir ditembak anak aku sendiri. Ataupun mungkin juga bukan aku. Hello guys, welcome back to Bongkar Seram Channel. Terima kasih kepada korang semua. Dah happy sangat hari ni dah dapat meneruskan untuk buat konten lagi untuk pendengar-pendengar semua yang selalu bersama dengan Bongkar Seram. Dan yang baru sampai dekat channel Bongkar Seram, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel kita orang, klik like, comment and share channel kita orang ni. Dan saya ucapkan selamat datang sekali lagi kepada yang baru datang ke channel ni. So korang semua, cerita ni adalah cerita fiction yang Des baca, tapi Des suka untuk ceritakan cerita ni sebab sekarang ni kita orang tak ada orang yang nak hantar cerita dengan kita orang. So Des mencari idea dengan mencari cerita-cerita fiction yang boleh Des ceritakan kepada korang. Cerita kali ni tentang cerita berburu babi hutan. Cerita ni best untuk Des ceritakan. So korang yang tonton cerita ni, korang yang nak dengar cerita ni pun, jangan lupa untuk follow cerita ni dari sekarang sampai habis ya guys. Aku ni dah biasa memburu. Memang kegiatan aku dari muda sampai sekarang, aku memang suka memburu babi hutan. Sebab di kampung kita orang ni, di depan hutan yang berada di depan kita orang ni, memang dikenali dengan banyak babi hutan di dalam. Kali ni, aku membawa anak aku sekali untuk berburu babi hutan malam tu. Kita orang lepas di waktu isyak tu, kita orang pergi meneru ke hutan di depan kita orang. Anak aku ni dah biasa dah dengan aku. Ini kali yang keempat dia berburu babi hutan dengan aku. Dia dah biasa dah pegang senapang. Cara-cara untuk pegang senapang tu dia dah biasa dah buat. And then kali ni dia excited untuk pergi hari ni. Excited, dia macam lain macam sikit. Dia cakap dengan aku, kalau malam ni kita dapat tangkap yang besar, kita suruh mak masak gulai. Itu yang dia beritahu kat aku. Aku pun cakap, yelah, kalau kau tak gopoh, boleh lah. Itu yang aku bagi tahu kat dia lagi. Aku tegur dia lagi supaya tak gopoh bila nak pergi ke hutan. So bila kita orang start berada dekat hutan tu, keadaan hutan tu selalunya keadaan hutan akan ada bunyi daun-daun yang bergerak, bunyi cengkerik malam tu, angin-angin sepoi-sepoi bahasa. And then dia tak terasa sunyi. Tapi malam tu berlaku kejanggalan. Hutan terasa sunyi sangat. Sunyi yang betul-betul mencengkam sunyi. Macam tak ada sesuatu pun yang mengeluarkan suara dalam hutan yang kosong. Aku ni dah biasa dah pergi meneru ke hutan. Tapi hari ni tampak lain. Hati aku berdebar sedikit. Aku rasa kurang selesa sikit dan keadaannya sunyi sepi. Si anak aku ni pun dia tegur, "Bapak, kenapa hari ni hutan nampak sunyi?"
Aku pun tegur balik apa yang anak cakap. Kau jangan bising. Kita buat je macam biasa. Yang penting kita jangan terlupa. Mulut kena jaga bila di hutan. Itu yang aku bagi tahu ke anakku. Walaupun dalam hati aku, jauh di dalam lubuk hati aku mula rasakan something. Ada sesuatu yang tak kena. Kita orang pun terus meredai hutan. Sesampainya di kawasan Tenai itu, aku bagi tahu ke anakku. Kita orang decide untuk berpecah macam selalu. Sebab bila kita orang berpecah, lebih senang untuk kita orang nak tangkap haiwan tu. Kita orang berpecah supaya senang nanti bila haiwan tu nak pergi ke situ, anak aku dah ada kat situ. So anak aku akan take over bahagian sebelah kiri, aku akan ambil bahagian sebelah kanan. So kita orang pun berpecah untuk mengepung babi hutan. So aku beritahu ke anakku, kalau kita berpecah ni nanti, sebelum kau nak tembak, kau panggil ayah dulu. Kau jerit nama ayah. Itu yang aku pesankan. Anak aku pun, dia memandang aku dan dia mengangguk dan dia faham. So kita orang pergi. Tengah mencari itu, aku terpandang sesuatu. Apa yang aku pandang time tu? Sepasang mata merah berdekatan semak samun kat situ. Mata merah tu merendah. And then dia bergerak ke kiri ke kanan, seperti dia tengah mencari makanan. Aku dengan confidentnya aku gerak. Aku menundukkan badan aku, turun sampai aku menyerap. Aku acukan senapan patah aku tu. Aku acukan ke depan macam ni. Keadaan aku dah ready sangat. Aku tinggal nak tarik picu tu je. Sebab aku nampak haiwan tu masih lagi. Mata merah tu masih ke kiri dan ke kanan, seperti dia tengah mencari makanan. So dalam keadaan yang aku bersedia ni, aku dah tengah nak tarik picu tu. Tiba-tiba anak aku kat belakang, dia panggil aku, "Ayah!" Apa benda tu? Aku yang terkejut ni. Aku nampak sosok anak aku kat belakang. Anak aku memandang ke depan, mata merah yang dipandang tu dengan wajah yang pucat dan ketakutan. Aku bercakap, bila masa kau kat belakang aku ni? Dia cakap, tapi dia tak mengendahkan soalan aku. Anak aku tu cakap, "Ayah, jangan tembak ayah. Nampak tu?" Aku toleh lagi ke depan. Aku pandang ke depan. Sepasang mata merah yang aku nampak tadi, yang tengah menunduk rendah tadi, perlahan-lahan dia berdiri, meninggi seperti manusia. Aku pun tergamam. Muka anak aku kat belakang aku ni, dia dah memang dah takut dah. Dalam keadaan yang cemas tu, aku rasa kaki aku ni, aku dah tak rasa apa dah. Nak lari, aku tak dapat nak lari. Nak tembak, tangan aku dah menggigil. Bila aku tengah nak acurkan macam ni, haiwan yang tadi yang tengah berdiri dekat depan aku tu, dia memanggil aku, "Ayah, jangan tembak aku." Dia menyerupai suara dia tu, menyerupai suara anak aku yang kat belakang tu. Aku pun terkejut guys, terkejut sangat. Aku betul-betul dah menggigil time tu. Anak aku kat belakang dah berair dah mata dia, dalam keadaan takutan dan menggigil. And then haiwan yang kat depan tu tadi,
haiwan yang tengah berdiri dengan 2 kaki itu tadi. Dengan bantuan cahaya bulan, aku dapat nampak yang kepala dia babi hutan. Tapi badan dia menyerupai manusia. Aku nak lari, aku tak mampu. Aku nak tembak pun, tangan aku menggigil. Tapi bila di hutan ni, kita selalu menjadi pemangsa untuk haiwan-haiwan hutan seperti babi hutan. Tapi kali ini lain. Mungkin aku dan anak-anak aku yang menjadi mangsa dalam situasi tersebut. Guys, itu je lah untuk cerita Part 1 kali ni. Kalau korang nak dengar lagi dalam part 2, jangan lupa untuk continue tengok cerita ni next week. Dia akan buat untuk part 2. Okay? Korang stay tune je dengan Buka Seram, supaya Buka Seram ni lebih berkembang, lebih maju lagi, dan kita orang dapat lagi untuk dapatkan banyak subscriber sampai kita orang punya target 1000k subscriber. Thank you guys kepada korang yang dah tengok video ni untuk part 1 ni. Dia akan buat sambungan untuk part 2 lepas ni. So jangan lupa untuk terus subscribe channel ni. Share, komen dan like. Untuk korang yang baru je tengok channel Buka Seram ni, jangan lupa untuk subscribe kita orang juga. Follow kita orang, supaya kita orang punya channel ni akan berkembang lebih besar lagi. Dan kita orang dapat mampu memberikan lebih lagi banyak-banyak konten yang menarik untuk korang cerita. Untuk yang menarik, untuk Des presentkan dekat korang. Okay guys, Des nak mengundur diri lagi. Kita akan berjumpa lagi dalam next episode. Terima kasih kepada korang semua. Salam dan jumpa lagi. Bye bye.